Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini saya akan membentangkan kursus GPPP 1092 iaitu Pengantar Pengajian Pendidikan. Saya akan membentangkan kursus dalam tugas PB tugasan 2 iaitu persembahan. Dan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Andrew Elizabeth Lu Wei Chen, dan pensyarah saya iaitu Miss Joyce. Melalui tugasan ini, saya akan menerangkan kehendak soalannya, iaitu tugasan ini bertujuan untuk menghuraikan aspirasi dan hala tuju pendidikan negara seperti yang digariskan dalam Anjakan 4 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang menekankan usaha mentransformasikan profesion keguruan sebagai kerjaya pilihan yang berprestij dan berkualiti tinggi. Dan latar belakangnya ialah ia berfokus kepada keperluan melahirkan guru yang berjiwa pendidik dan bukannya sahaja cemerlang dari segi akademik, malah memiliki nilai profesionalisme, kemahiran pedagogi dan komitmen terhadap pembangunan murid secara holistik. Dan melalui persembahan digital yang saya akan membentang pada hari ini, saya akan menjelaskan sejauh mana aspirasi ini dapat dicapai serta implikasinya terhadap pembangunan kerjaya guru dalam bidang masing-masing, termasuk aspek latihan, laluan kerjaya, budaya kolaborasi dan peningkatkan kualiti pendidikan secara berterusan. Dan seterusnya, saya akan menerangkan pengenalan tugasan saya hari ini, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 merupakan dokumen utama yang menjadi panduan dalam mentransformasikan sistem pendidikan negara. Dalam pelan ini, Anjakan 4 memberi fokus kepada usaha menjadikan profesion keguruan sebagai profesion pilihan yang berprestij dan dihormati. Profesion keguruan bukan sekadar satu pekerjaan, tetapi merupakan satu amanah besar dalam membentuk generasi masa depan. Oleh itu, aspirasi pendidikan negara kini menekankan keperluan melahirkan guru yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah memiliki jiwa pendidik, nilai kemanusiaan dan komitmen yang tinggi terhadap tugas. Dan seterusnya, saya akan menerangkan persoalan tugasan ini yang pertama, iaitu aspirasi. Aspirasi pendidikan dalam memartabatkan profesion keguruan. Aspirasi utama adalah untuk memastikan hanya calon terbaik, iaitu dalam kalangan 30% graduate teratas, dipilih sebagai guru. Hal ini bertujuan meningkatkan kualiti tenaga pengajar supaya ia setanding dengan profesion elit lain seperti perubatan dan kejuruteraan. Dan selain itu, latihan perguruan yang komprehensif dari awal hingga persaraan membolehkan guru sentiasa relevan dengan perkembangan semasa pendidik. Dan seterusnya, saya akan menerangkan 4 aspirasi yang utama. 4 aspirasi, iaitu yang pertama, pemilihan guru berkualiti tinggi. Aspirasi utama pendidik adalah untuk memilih calon guru daripada 30% graduan terbaik dalam negara. Langkah ini bertujuan meningkatkan standard profesion keguruan agar setanding dengan profesion elit yang lain. Dengan pemilihan ini, hanya individu yang benar-benar berpotensi, berkemahiran tinggi
dan mempunyai minat mendalam terhadap pendidikan akan menyertai bidang ini. Secara tidak langsung, ia dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dan aspirasi yang kedua iaitu latihan perguruan berterusan. Guru pelatih akan menerima latihan yang berkualiti secara berterusan bermula dari peringkat perkhidmatan hingga ke akhir perkhidmatan. Latihan ini melibatkan pelbagai bentuk seperti kursus, bengkel dan seminar yang bertujuan meningkatkan kemahiran pedagogi serta pengetahuan profesional. Dengan adanya latihan berterusan ini, guru dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam sistem pendidikan serta memenuhi keperluan pembelajaran murid yang sentiasa berubah. Dan aspirasi yang ketiga iaitu laluan kerjaya yang jelas. Aspirasi pendidikan juga menyediakan laluan kerjaya yang jelas dan pelbagai untuk guru. Guru boleh memilih untuk berkembang dalam bidang pengajaran sebagai guru pakar, dalam bidang kepimpinan sebagai pentadbir sekolah atau dalam bidang kepakaran seperti jurulatih dan pakar kurikulum. Laluan ini memberi peluang kepada guru untuk meningkatkan potensi diri dan mencapai kepuasan dalam kerjaya tanpa perlu meninggalkan profesion keguruan. Dan aspirasi yang keempat iaitu penilaian berasaskan prestasi. Penilaian terhadap guru kini lebih menekankan aspek prestasi dan kompetensi berbanding tempoh perkhidmatan semata-mata. Guru dinilai berdasarkan keberkesanan pengajaran, pencapaian murid serta sumbangan kepada sekolah. Pendekatan ini menggalakkan guru untuk sentiasa meninggalkan kualiti kerja dan menjadi lebih komited dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pendidik. Dan sebagai ringkasnya, aspirasi memberi penekanan kepada pembangunan profesion berterusan CPD, laluan kerjaya yang pelbagai, contoh guru pakar, pemimpin sekolah dan akhirnya penilaian berasas prestasi dan kompetensi. Ini tiga adalah aspirasi yang utama dan kesemua ini bertujuan membentuk guru yang kompetent, reflektif dan inovatif dalam pengajaran. Dan seterusnya, saya akan menyambungkan kepada persoalan yang kedua iaitu hala tuju pendidikan ke arah kecemerlangan guru. Hala tuju pendidikan Malaysia kini berfokus kepada 4 iaitu yang pertama, pembelajaran adab ke-21 PAK21. Yang kedua, integrasi teknologi dalam PDP. Yang ketiga, pendekatan perpusatkan murid. Dan yang keempat, pembinaan nilai dan sahsia. Dalam hala tuju yang pertama iaitu pembelajaran adab ke-21, hala tuju pendidikan masa kini memberi penekanan kepada pembelajaran adab ke-21 yang melibatkan kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan komunikasi. Guru perlu mengubah pendekatan pengajaran daripada perpusatkan guru kepada perpusatkan murid. Dengan pendekatan ini, murid menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dan mampu mengembangkan kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan sebenar. Dan hala tuju yang kedua iaitu integrasi teknologi dalam PDP.
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran semakin penting dalam era digital ini. Guru digalakkan menggunakan pelbagai aplikasi dan platform digital bagi menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Melalui integrasi teknologi, guru dapat meningkatkan pelibatan murid serta memudahkan penyampaian maklumat dengan lebih berkesan. Dan hala tuju yang ketiga, iaitu pendekatan berpusatkan murid. Pendekatan berpusatkan murid menurut guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, sebaliknya membantu murid meneroka dan membina pengetahuan sendiri. Pendekatan ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan keyakinan diri murid dalam pembelajaran. Dan hala tuju yang keempat, iaitu yang terakhir, iaitu penekanan nilai dan sasiah. Selain pencapaian akademik, pendidikan juga memberi penekanan kepada pembentukan nilai dan sasiah murid. Guru berperanan sebagai contoh teladan dalam membentuk disiplin, etika dan tanggungjawab dalam diri murid. Hal ini penting bagi melahirkan individu yang seimbang dari segi intelek, emosi dan sosial. Dan seterusnya, saya akan membentang persoalan yang ketiga, iaitu implikasi terhadap pembangunan guru berjiwa pendidik. Transformasi ini memberi beberapa implikasi penting dalam melahirkan guru berjiwa pendidik, iaitu ada 5. Yang pertama, peningkatkan kualiti guru. Kedua, pembentukan identiti profesional. Ketiga, penguasaan pedagogi mengikut bidang. Dan keempat, budaya kolaborasi PLC. Dan terakhirnya ialah accountability dan tanggungjawab. Seterusnya, saya akan pergi ke implikasi yang pertama, iaitu peningkatkan kualiti guru. Pemilihan guru daripada kalangan yang terbaik, iaitu 30% dalam graduate dalam negara, dapat meningkatkan kualiti keseluruhan profesion keguruan. Guru yang berkualiti tinggi mampu menyampaikan pengajaran dengan lebih berkesan serta membantu meningkatkan pencapaian murid dalam pelbagai bidang. Dan seterusnya, kita pergi ke kesan yang kedua, iaitu pembentukan identiti profesional. Guru yang dilatih dengan baik akan memilih identiti profesional yang kukuh, termasuk etika kerja, integriti dan tanggungjawab yang tinggi. Mereka bukan sahaja mengajar, tetapi juga mendidik dan membimbing murid ke arah menjadi insan yang berakhlak dan berilmu. Dan kesan yang ketiga, iaitu penguasaan pedagogi mengikut bidang. Guru perlu menguasai pedagogi yang sesuai dengan bidang masing-masing bagi memastikan keberkesanan pengajaran. Sebagai contoh, guru sains perlu menggunakan pendekatan eksperimen dan inquiry, manakala guru bahasa pula perlu penekanan kepada kemahiran komunikasi
dan penulisan. Pendekatan yang sesuai ini membantu murid memahami pelajaran dengan lebih mendalam. Dan kesan yang keempat, iaitu budaya kolaborasi, PLC. Budaya kolaborasi dalam kalangan guru melalui Professional Learning Community, PLC, dapat meningkatkan kualiti pengajaran melalui pengongsian idea, pementoran dan perbincangan profesional. Guru dapat memperbaiki amalan pengajaran serta menyelesaikan masalah secara bersama. Dan kami pergi ke kesan yang terakhir, iaitu accountability dan tanggungjawab. Guru perlu mempunyai tahap accountability yang tinggi terhadap tugas mereka. Mereka bertanggungjawab terhadap pencapaian murid, kualiti pengajaran serta pematuhan kepada standard profesion. Sikap ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesion keguruan. Dan seterusnya, saya akan membentangkan apa contoh-contohnya aplikasi mengikut bidang yang profesion guru. Iaitu saya akan membentangkan 4 bidang, iaitu yang pertama, dalam bidang sains, guru boleh menggunakan eksperimen dan pendekatan iklim bagi meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep yang dipelajari. Pendekatan ini membolehkan murid belajar melalui pengalaman dan penerokaan sendiri. Dan dalam bidang bahasa, guru boleh menekankan aktiviti komunikasi seperti pembincangan, pembentangan dan penulisan kreatif. Aktiviti ini membantu murid meningkatkan kemahiran berbahasa serta keyakinan diri dalam berkomunikasi. Dalam bidang matematik, guru boleh mengaitkan pembelajaran dengan situasi kehidupan sebenar serta menggunakan teknologi bagi memudahkan pemahaman konsep. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih relevan dan menarik. Dan akhirnya, dalam bidang pendidikan jasmani, guru boleh melaksanakan aktiviti kecergasan dan pendidikan kesihatan yang membantu murid membentuk gaya hidup sihat. Pendekatan ini penting dalam memastikan kesejahteraan fizikal dan mental murid. Dan seterusnya, saya akan membentangkan 2 lagi, iaitu yang pertama ialah cabaran dan keperluan penambahbaikan. Walaupun aspirasi ini sangat baik, terdapat beberapa cabaran pula yang perlu dihadapi oleh guru. Antaranya ialah beban tugas yang semakin meningkat, kekegangan masa untuk mengikuti latihan, serta juran kemahiran teknologi dalam kalangan guru. Selain itu, tekanan kerja juga boleh menjejaskan motivasi dan kesejahteraan guru. Dan bagi menghadapi cabaran yang dihadapi, terdapat cadangan penambahbaikan, iaitu bagi mengatasi cabaran tersebut, beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan. Antaranya ialah menyediakan lebih banyak latihan berkaitan teknologi digital kepada guru, mengukuhkan sistem pementoran serta memberikan ganjaran kepada guru yang menunjukkan prestasi cemerlang. Selain itu, persekitaran kerja yang kondusif juga perlu diwujudkan
bagi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja guru. Dan kesimpulannya, secara keseluruhannya, aspirasi dan hala tuju pendidikan dalam Anjakan 4 PPPM memberi impak yang besar terhadap pembangunan guru berjiwa pendidik. Transformasi ini bukan sahaja meningkatkan kualiti guru, malah memartabatkan profesion keguruan sebagai kerjaya pilihan utama. Guru yang dilahirkan melalui sistem ini diharapkan mampu menjadi ejen perubahan yang berkesan dalam melahirkan generasi masa depan yang berkualiti. Nah, ini adalah sumber rujukan yang saya cari. Sekian, terima kasih.